Assalamualaikum dan selamat pagi kepada set 1 untuk kursus 2432. Ini minggu ke-7 kan? Ke-8 dari senarai UKM ni. Ini minggu ke berapa sekarang ya? 7. 7 ya? Sebab apa UKM cuti awal ya? Biasa 7 baru cuti kan? 7. Ini 6, 7 ya? Itulah saya pun tak tahu apa ni falsafah break semester selepas minggu ke-6 ni. Okey ya, kehadiran 55 orang. Okey ya, jadi hari ini kita nak mulakan dengan pembentangan e-book ya yang anda telah dapat tajuk masing-masing ya. Kalau ikut senarai ini, inilah tajuk e-book dan juga kerja lapangan serta 6 ahli kumpulan ya. Cuma minggu depan kita akan adakan juga pembentangan ringkas proposal kajian ya. Ke minggu depan cuti minggu depan? Minggu depan cuti ke? Saya pun sekejap ya. Minggu hadapan okey, minggu depan cuti ya. 12 Mei tu hari Waisak. Ya. 12 Mei hari Waisak cuti ya. Jadi okey, jadi minggu depan cuti kan? Confirm Waisak minggu depan ya? Ya, Doktor. Cuti ya. Jadi itulah kita ni banyak cuti, tak apalah ya. Jadi kita akan lihat 4 tajuk pada pagi ini, kemudian saya akan sambung tentang pusaka jika ada masa berbaki nanti. Kemudian minggu ke-9 iaitu 26 Mei itu 19 Mei itu kita akan sambung pembentangan e-book baki kumpulan dan juga pembentangan proposal kajian ringkas semua kumpulan. Kita guna masa baki tu ya. Sebab bila 3 kumpulan kita ada baki yang masih lebih sikit lah ya. Okay, ya. Format pembentangan anda bebas menggunakan rakaman ke PowerPoint ke sebagainya. Selepas tamat sesi pembentangan, kita buka kepada sesi soal jawab. Kepada pelajar yang bertanya soalan kepada kumpulan pembentang, sila nyatakan nombor matrik anda dan kita bagi markah bonus kepada yang bertanya. Kemudian bahan pembentangan ya, sekurang-kurangnya muka hadapan. Sebab kalau anda membuat rakaman, folio tak boleh nak terima ya, tak support sebab dia besar ya. Sebab folio itu kecil saja. Jadi memadai anda memasukkan upload ke folio itu pada kolom pembentangan e-book, iaitu tajuk pembentangan dan nama semua ahli kumpulan yang disusun ikut turutan nombor matrik. Ya, bukan ikut abjad ya. Sila pastikan sebelum upload itu nama ahli kumpulan telah disusun ikut turutan nombor matrik ya, nombor matrik. Kalau tak ikut, saya tolak markah lah sebab saya terpaksa scroll turun naik SMP tu ya. Kedua harus diingat ya, pembentangan ini adalah markahnya berkumpulan. Markahnya berkumpulan ya. Maknanya walaupun anda tak bercakap, sebab anda ada 12 orang satu kumpulan, anda tetap mendapat markah ya. Tetap mendapat markah. Ya, sebab dia berkumpulan ya. Jadi tak perlulah semua 12 orang nak bercakap ya. Sebab masa kita beri maksimal satu kumpulan dalam 20 minit saja ya. Kemudian kita nak buka kepada sesi soal jawab ya. Okey, sebelum kita mula pembentangan, ada tak apa-apa soalan nak ditanya? Ada nak tanya? Tak ada ya? Tak ada, Doktor. Okey, kalau itu kita menjemputlah kumpulan pertama ya.
Silakan. Silakan. Sekejap ya, Doktor. Ya. Sekejap doktor, line a bit slow. My teammate akan share. Sekejap doktor. Kita set. Assalamualaikum semua. Kami dari kumpulan 1 akan membuat pembentangan e-book mengenai pengenalan undang-undang tanah. Kami buat video secara recording. Sekarang kita mulakan pembentangan bersama saya, Ferdinand Rex Joel, nombor matriks 189134 dengan subtajuk Pemakaian Undang-Undang Islam dan Adat. Di Tanah Melayu terdapat dua jenis adat, iaitu adat perpatih yang digunakan oleh orang Minangkabau di Negeri Sembilan dan sebahagian Melaka, serta adat Temenggung yang digunakan di negeri-negeri lainnya. Menurut sebuah petikan, iaitu Sarip lawan Mitchell dalam Singapore Law Reports rakaman Stephen Lester muka surat 466, terdapat beberapa konsep yang dinyatakan yang bertepatan dengan prinsip undang-undang tanah Islam, seperti yang berkaitan dengan hukum pemilikan tidak mutlak yang mana raja memiliki semua tanah di dalam negeri, hukum menghidupkan tanah yang mati atau ihya al-mawat, iaitu mengerjakan dan menduduki tanah hutan dan tanah mati yang menjadi hak setiap orang, serta hukum 1/10 cukai tanah atau usyur yang mana 1/10 daripada hasil tanah oleh seseorang itu diberi kepada raja. Ciri-ciri lain yang menempati syariat Islam termasuk kuasa raja yang mengambil kembali tanah yang tidak diusahakan, harta sepencarian serta jual janji. Tetapi sejak kedatangan British, undang-undang adat telah diganti dengan undang-undangan barat, iaitu di Melaka pada 1861 menerusi sistem surat ikatan, di negeri-negeri bersekutu
dengan residen serta peraturan tanah am pada 1882 dan juga di negeri-negeri tidak bersekutu dengan enakmen tanah di Kedah pada 1909. Pemakaian Undang-Undang Inggeris yang pertama sejarah dan justifikasi pemakaian. Undang-Undang Inggeris diterima pakai di tanah Melayu melalui Charter of Justice 1807, 1826 dan 1855 yang membenarkan mahkamah menggunakan prinsip Undang-Undang Inggeris. Tujuan utama adalah untuk menyediakan kerangka perundangan kepada masyarakat yang ketika itu tidak mempunyai sistem undang-undang bertulis yang menyeluruh, terutamanya dalam hal sivil dan perdagangan. Yang kedua, penerimaan melalui enactment. Pemakaian rasmi Undang-Undang Inggeris telah diperundakan melalui Civil Law Enactment 1937 yang kemudiannya digantikan oleh Akta Undang-Undang Sivil 1956 iaitu Akta 67. Seksyen 3-1 Akta 67 memperuntukkan bahawa undang-undang biasa iaitu Common Law, Prinsip Equity dan Undang-Undang Statute Inggeris yang berkuasa pada 7 April 1956 boleh digunakan di Malaysia jika tiada undang-undang tempatan yang memperuntukkan sebaliknya dan selagi ia sesuai dengan keadaan tempatan. Yang ketiga, pemakaian dalam Undang-Undang Tanah. Walaupun sistem pendaftaran geran iaitu tolerance sistem telah diterima pakai di Tanah Melayu sejak akhir abad ke-19, prinsip-prinsip Inggeris masih digunakan dalam tafsiran undang-undang tanah jika tidak ada peruntukan jelas dalam undang-undang tempatan. Namun, mahkamah telah menegaskan bahawa dalam perkara berkaitan tanah, rujukan utama adalah undang-undang tempatan seperti Kanun Tanah Negara dan Undang-Undang Inggeris hanya digunakan sebagai rujukan tambahan. Yang keempat, kes mahkamah berkaitan. Beberapa kes menunjukkan batasan pemakaian Undang-Undang Inggeris, antaranya mahkamah menolak pemakaian prinsip yang tidak serasi dengan sistem pendaftaran tanah tempatan atau dengan kepentingan awam di Malaysia. Seterusnya, saya akan teruskan dengan kedudukan Undang-Undang Tanah di Malaysia pada masa sekarang. Di Malaysia, terdapat 3 jenis undang-undang tanah utama yang berbeza mengikut negeri berdasarkan latar belakang sejarah dan peraturan tempatan. Antaranya, Semenanjung Malaysia menggunakan Kanun Tanah Negara 1965 yang mengaturkan pengurusan tanah dengan menggunakan sistem torrent di mana hak milik tanah yang tercatat adalah tidak boleh disangkal. Yang kedua, negeri Sarawak menggunakan Kanun Tanah Sarawak dengan sistem torrent yang sama seperti Semenanjung Malaysia tetapi dengan peraturan khas yang mengambil kira konteks tempatan. Yang ketiga, negeri Sabah menggunakan Ordinan Tanah Sabah dengan sistem surat ikatan di mana hak milik tanah boleh dipertikaikan berbanding sistem torrent. Selain itu, terdapat juga Akta KTN Hak Milik Pulau Pinang dan Melaka 1963. Akta ini diperkenalkan untuk menyelaraskan sistem surat ikatan yang ada di Pulau Pinang dan Melaka dengan sistem pendaftaran tanah yang lebih moden. Maka, terdapat perbezaan sistem undang-undang tanah di Malaysia di mana Semenanjung Malaysia dan Sarawak menggunakan sistem torrent yang memastikan hak milik tidak boleh disangkal, manakala Sabah menggunakan sistem surat ikatan yang mana hak milik tanah boleh dipertikaikan. Sekarang kita akan melihat struktur perundangan tanah di Malaysia. Perundangan tanah merujuk kepada sistem undang-undang dan institusi yang mengawal pemilikan serta pengurusan tanah dalam negara kita. Malaysia mengguna pakai sistem torrents di mana semua hak milik tanah mesti didaftarkan secara rasmi dan pemilih berdaftar mempunyai bukti sah ke atas tanah tersebut. Ini memberikan kepastian hak milik dan perlindungan undang-undang. Dari segi struktur, terdapat 2 peringkat utama iaitu Undang-Undang Persekutuan dan Negeri. Walaupun undang-undang seperti Kanun Tanah Negara digubal di peringkat persekutuan, kuasa terhadap tanah terletak sepenuhnya di bawah kerajaan negeri mengikut perlembagaan persekutuan. Negeri Sabah dan Sarawak pula menggunakan ordinan tanah masing-masing. Antara agensi utama yang terlibat dalam pentadbiran tanah ialah Pejabat Tanah dan Galian, Pejabat Daerah atau Tanah serta pendaftar hak milik. Agensi ini menguruskan permohonan tanah, pendaftaran dan transaksi berkaitan. Akhir sekali, prinsip penting dalam sistem ini termasuk hak mutlak negeri ke atas tanah awam, kepastian hak milik melalui pendaftaran serta pematuhan kepada syarat-syarat nyata dan perancangan guna tanah. Selamat sejahtera. Saya Prashantini Muthu, nombor matrik A193757. Hari ini saya akan bentangkan secara ringkas mengenai bidang kuasa kehakiman dalam Undang-Undang Tanah di Malaysia. Secara umumnya, bidang kuasa kehakiman merujuk kepada kuasa mahkamah untuk mentafsir dan mengkuatkuasakan undang-undang tanah. Ini termasuk menyelesaikan pelbagai jenis pertikaian berkaitan pemilikan, sempadan, pemindaan dan
penggunaan tanah. Antara mahkamah yang terlibat ialah Mahkamah Tinggi yang biasanya mendengar kes-kes seperti pertikaian hak milik atau pengambilan tanah oleh kerajaan. Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan pula mendengar kes-kes rayuan. Bagi kes yang lebih kecil seperti pencerobohan tanah, Mahkamah Seksyen atau Magistrate mempunyai bidang kuasa. Antara isu utama yang dibawa ke mahkamah termasuklah penipuan dokumen, hak milik, pertikaian sempadan, pajakan, gadaian dan pengambilan tanah untuk pembangunan. Hai sekali, peranan mahkamah adalah amat penting kerana ia bukan sahaja menyelesaikan pertikaian secara adil, malah mentafsir undang-undang tanah berdasarkan Kanun Negara 1965 serta mewujudkan presiden dan rujukan untuk kes-kes akan datang. Terima kasih. Struktur pentadbiran hak ewa tanah. Masa perundangan, tanah di bawah kerajaan persekutuan, pentadbiran kekal dengan kerajaan negeri. PBN iaitu Raja atau Gubernur berhak ke atas tanah negeri seperti urus perubusan, pendaftaran, pengambilan dan lain-lain. Pentadbiran dijalankan oleh Jabatan Tanah dan Galian Negeri dan Pejabat Tanah Daerah. Selain itu, Majlis Tanah Negara yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri berperanan untuk menyelaras dasar dan pindahan undang-undang tanah. Jabatan Tanah Persekutuan juga bertanggungjawab untuk menyelaras urusan tanah bersama agensi negeri. Seterusnya adalah sistem Torrens. Sistem Torrens merupakan sebuah sistem yang diperkenalkan oleh penjajah British. Ianya bertujuan bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pentadbiran tanah. Sistem Torrens merupakan sebuah sistem yang berasaskan pendaftaran sebagai bukti fakta material tentang hak milik sah dan kepentingan ke atas tanah. Antara fakta material adalah nama pemilik, butiran tanah, luas kawasan tanah, pelan, ukur dan had sempadan tanah. Terdapat dua prinsip di dalam sistem Torrens iaitu prinsip cermin dan prinsip tadbir. Di dalam prinsip cermin, hak milik didaftarkan yang mencerminkan maklumat sebenar tanah dan digunakan oleh pembeli dan pemegang sempadan. Okey, seterusnya ialah prinsip tabir. Okey, apa itu prinsip tabir? Prinsip tabir bermaksud maklumat yang terkandung dalam daftar hak milik tanah dianggap lengkap dan muktamad untuk sebarang urusan berkaitan dengan tanah dan hanya maklumat dalam daftar yang perlu dirujuk dan selain itu tiada keperluanlah untuk menyelidik latar belakang transaksi. Dan sebagai contoh, orang luar yang berurusan dengan tanah hanya perlu bergantung pada maklumat yang tercatat secara rasmi dalam daftar. Ya, dan mereka tidak perlulah untuk menyelidik urusan dalaman atau sejarah pemilikan yang sebelumnya. Dan seterusnya ialah konsep hak milik tak boleh sangkal yang dikenali sebagai indivisibility of title dan disokong oleh Seksyen 340-1 Kanun Tanah Negara. Dan hak milik yang didaftarkan tidak boleh dicabar kecuali terdapat pengecualian tertentu. Hak milik yang telah didaftarkan di bawah sistem Torrens tidak boleh dipersoalkan atau dibatalkan oleh mana-mana pihak kecuali dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Seterusnya, kita bergerak pada ciri undang-undang di Malaysia. Pendudukan haram tidak dibenarkan sama sekali. Pendudukan di atas tanah tanpa hak milik yang sah adalah tidak dibenarkan. Ini termasuk tanah milik kerajaan dan tanah persendirian. Seterusnya, Akta Kena Tanah Negara KTN tidak mengiktiraf sebarang bentuk pendudukan tanpa kebenaran. Tiada hak. Seterusnya, yang kedua, tiada hak menerusi pemegangan tanah walaupun selama mana. Tempoh pemegangan tanah yang lama tidak memberi sebarang hak milik kepada pengusaha. Seterusnya, ketekunan dan usaha membangunkan tanah juga tidak menjamin hak ke atas tanah tersebut.
Ini sementara pemegang lesen pendudukan sementara LPS atau TOL yang tetap tidak mempunyai hak milik mutlak ke atas tanah. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan memperkenalkan ciri undang-undang di Malaysia. Ciri yang ketiga iaitu pemakaian prinsip equity. Okey. Berasaskan Undang-Undang Inggeris yang diterima di dalam Undang-Undang Tanah di Malaysia. Prinsip ini membenarkan pihak yang ingin menuntut hak mereka dapat hak mereka walaupun haknya tidak didaftarkan. Baiklah, seterusnya ciri undang-undang yang keempat adalah pemakaian undang-undang adat, iaitu beberapa prinsip undang-undang adat seperti jual janji dan harta sepercarian diiktiraf di dalam Undang-Undang Tanah di Malaysia. Contohnya seperti kes Robert lawan Umi Kalsum 1996, 1 Malayan Law Journal muka surat 163, Mahkamah telah memutuskan pemindahan hak milik berasaskan prinsip harta sepercarian. Pengambilan tanah oleh kerajaan. Akta Pengambilan Tanah 1960 memberi kuasa kepada kerajaan untuk mengambil alih mana-mana tanah persendirian bagi tujuan awam seperti pembinaan jalan raya, sekolah atau projek pembangunan lain. Namun begitu, pengambilan ini tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya. Undang-undang menetapkan bahawa pemilik tanah yang terlibat berhak menerima pampasan yang wajar sebagai ganti rugi atas pengambilan tersebut. Ini menunjukkan wujudnya perlindungan hak ke atas pemilik tanah dalam proses pengambilan oleh pihak berkuasa. Pengembalian tanah kepada negeri. Tanah yang telah diberi milik kepada individu atau entiti boleh kembali semula menjadi milik pihak berkuasa negeri PBN dalam keadaan tertentu. Contohnya, apabila tempoh pajakan tanah telah tamat dan tidak diperbarui, atau apabila pemilik asal meninggal dunia tanpa meninggalkan waris yang sah. Selain itu, PBN juga berhak melucutkan hak milik atau merampas tanah sekiranya pemilik melanggar mana-mana syarat atau sukatan yang telah ditetapkan dalam hak milik tersebut. Ini menunjukkan bahawa walaupun tanah telah diberi milik, kuasa dan hak muktamad tetap berada di bawah bidang kuasa negeri. Ciri-ciri undang-undang tanah. Yang ketujuh ialah pengiktirafan hak milik strata. Kanun Tanah Negara turut memperuntukkan kuasa PBN untuk mengeluarkan dokumen hak milik strata untuk bangunan yang bertingkat seperti kompleks pejabat, pangsapuri dan kondominium. Akta Hak Milik Strata 1985 mengawal secara khusus peraturan dan urusan yang berkaitan dengan hak milik strata termasuk pendaftaran hak milik strata, pembentukan badan pengurusan bersama untuk mengurus kawasan bersama, pembayaran iuran penyelenggaran, penyelesaian pertikaian antara pemilik unit. Yang ke-8 ialah Tanah Rizab Melayu atau Tanah Adat. Undang-Undang Tanah di Malaysia mengiktiraf hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera dengan mewujudkan kawasan khas yang dikenali sebagai Tanah Rizab Melayu. Peraturan terperinci mengenai pengurusan dan penguatkuasaan Tanah Rizab Melayu ditentukan oleh kerajaan negeri masing-masing. Ini bermaksud setiap negeri mempunyai enactment atau undang-undang negeri yang berbeza untuk mentadbir Tanah Rizab di negeri Melayu. Sebagai contohnya, negeri Selangor ada enactment Rizab Melayu Selangor 1933. Okey, terima kasih kepada kumpulan pertama ya. Okey ya, selesai kan? Soalan tu tak payah soalan tu ya, nanti kawan tanya ya. Okey, terima kasih pada kumpulan pertama tentang apa ni? Pengenalan Undang Tanah di Malaysia. Okey, kita buka kepada soalan. Kalau ada nak tanya, kalau ada silakan. Ada yang ingin bertanya kepada pembentang, kumpulan pembentang? Okey, tiada, kita tutup ya. Okey, jadi kalau kita lihat dalam apa ni pengenalan dia, itulah kandungan Kanun Tanah Negara yang digubal ya pada tahun 65 di Parlimen untuk
menyeragamkan. Kanun tanah ni dia tak berkuasa ya di negeri ya. Dia suatu kita sebut sebagai penyeragaman. Seperti mana yang nyata yang terakhir tu ya, setiap negeri tanah ni kuasa negeri. Sebab itu negeri Kedah, negeri Kelantan, Johor, Selangor ya, dia ada nama tanah masing-masing yang telah diamalkan, berkuat kuasa sebelum adanya kanun tanah negara. Setiap negeri ada kuasa yang peruntukan berbeza-beza. Antara negeri, satu negeri ya. Jadi Kerajaan Persekutuan Federal mencadangkan satu akta kanun nama KTN tahun 65 itu untuk proses penyeragaman pengurusan tanah di Malaysia. Ya, sebab itu kalau anda lihat apa tadi tahun 33 36 ya, itu memang telah ada terpakai sebelum merdeka ya. Sebab itu kita kata tanah ini dalam perlembagaan kuasa negeri. Okey. Terima kasih pada kumpulan pertama. Kita mempersilakan kumpulan kedua. Silakan. Salam sejahtera dan selamat hari. Kami dari kumpulan 2 ingin membentangkan tajuk tugasan kami yang bertajuk bentuk pempunyaan tanah berdasarkan kepada topik Undang-Undang Tanah di Malaysia. Dalam pembentangan ini, kami akan menerangkan secara terperinci mengenai jenis-jenis bentuk pempunyaan tanah, perundangan yang terlibat, ciri-ciri pempunyaan tanah bersendirian dan kerajaan, contoh-contoh situasi dalam realiti, serta isu-isu yang berkaitan dengan pempunyaan tanah di Malaysia. Topik-topik ini sangat penting kerana tanah bukan sahaja merupakan sumber ekonomi, tetapi juga memainkan peranan utama dalam pembangunan negara dan kehidupan harian masyarakat. Oleh itu, kefahaman terhadap pempunyaan tanah sangat diperlukan agar urus niaga serta penggunaan tanah dapat dilakukan secara sah dan bertanggungjawab. Untuk penggalangan ini, izinkan saya jelaskan sedikit sebanyak tentang maksud bentuk pempunyaan tanah. Secara asasnya, bentuk pempunyaan tanah merujuk kepada cara atau status hak milik terhadap sesuatu tanah. Ia boleh dimiliki secara persendirian oleh individu atau syarikat, oleh kerajaan ataupun secara bersama. Namun begitu, dalam konteks Malaysia, tanah sebenarnya dimiliki oleh negara, manakala individu atau organisasi ia hanya diberikan hak milik atau lesen oleh pihak berkuasa negeri berdasarkan sistem Torrens yang digunakan dalam Kanun Tanah Negara 1965. Kefahaman tentang bentuk pempunyaan tanah sangat penting
dalam pelbagai aspek seperti pembangunan, pelaburan, perwarisan dan penguatkuasaan undang-undang tanah. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya serahkan pembentangan ini ke perlakan seterusnya untuk meneruskannya. Seterusnya ialah 2.1 iaitu kedudukan pihak berkuasa negeri. Di Malaysia, mengamalkan sistem federalisme iaitu urusan tanah terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri iaitu Kanun Tanah Negara KTN sebagai pihak berkuasa negeri PBN. Selain itu, semua tanah pada dasarnya dimiliki oleh PBN kerana Seksyen 40 KTN secara jelas memperuntukkan semua tanah di dalam negeri dan semua galian batuan yang terkandung di dalam tanah terletak hanya kepada PBN. Manakala Seksyen 5 KTN pula mentarifkan bahawa tanah kerajaan ialah semua tanah di dalam sesebuah negeri termasuk dasar sungai, tepi pantai dan dasar laut yang terletak di dalam sepadan negeri atau kawasan perairan negeri selain dari tanah beri milik, tanah rizab, tanah lombong dan hutan simpan. Tanah beri milik ialah tanah yang diberikan oleh PBN kepada pemunya tertentu melalui satu hak milik berdaftar. Tanah rizab pula ialah tanah yang dirizabkan atau diperuntukkan khas untuk tujuan awal mengikut Seksyen 62. Manakala tanah lombong adalah tanah yang sudah tertakluk kepada sijil lombong atau pajakan lombong dikeluarkan oleh pihak berkuasa kepada mana-mana badan atau individu yang berhak. Akhir sekali ialah tanah hutan simpan, iaitu tanah yang diwartakan sebagai hutan simpan seperti perwataan di bawah Seksyen 7 Akta Hutan Simpanan 1984 bagi melindungi khazanah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan meneruskan pembentangan bagi tajuk yang seterusnya iaitu 2.1 dalam kedudukan pihak berkuasa negeri dalam soal tanah. Ada beberapa perkara ataupun kuasa diberikan kepada pihak berkuasa negeri untuk menguruskan tanah. Dalam ini saya akan membincangkan tentang 5 perkara ataupun 5 kedudukan pihak berkuasa negeri dalam soal tanah. Yang pertama adalah kuasa pelupusan tanah. Kuasa pelupusan tanah bagi pihak berkuasa negeri telah pun dibincangkan ataupun dimaktubkan dalam Seksyen 41 sehingga Seksyen 45 yang di mana menyatakan bahawa pihak berkuasa negeri berkuasa dalam melupuskan tanah melalui beberapa cara. Antaranya, yang pertama adalah pemberikan milik, yang kedua perizaban, yang ketiga pemberian lesen dan yang keempat adalah pemberian permit. Dan pihak berkuasa negeri boleh mengenakan syarat ke yang dilupuskan. Ini maksud pihak berkuasa negeri ada hak bagi melupuskan tanah-tanah melalui cara-cara yang telah pun saya beritahu tadi. Seterusnya yang kedua adalah kuasa lucut hak dan rampasan tanah yang termaktub di bawah Seksyen 130, di mana jika pemilik tanah gagal mematuhi syarat yang telah pun ditetapkan seperti tidak membayar cukai tanah tahunan ataupun melanggar syarat hak milik, maka pihak berkuasa negeri atau PBN mempunyai kuasa untuk merampas ataupun melucutkan hak milik tersebut. Ini adalah salah satu bentuk penguatkuasaan undang-undang untuk memastikan kepatuhan kepada setiap pemilik tanah. Yang ketiga, kedudukan pihak berkuasa negeri adalah penyerahan semula dan pengembalian tanah. PBN berhak untuk mendapatkan kembali tanah melalui 2 cara. Yang pertama, penyerahan semula secara sukarela daripada pemilik di bawah Seksyen 193 dan pengembalian automatik jika syarat tertentu dipenuhi seperti tamat tempoh pajakan di bawah Seksyen 46 dan juga 351. Ia memberikan fleksibiliti kepada kerajaan negeri untuk menguruskan tanah secara efisien dan juga berkesan. Seterusnya, kedudukan pihak berkuasa negeri dalam soal tanah. Yang keempat adalah pengembalian tanah di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960, iaitu di mana akta ini membicarakan tentang PBN merupakan satu-satunya pihak yang dibenarkan untuk mengambil tanah walaupun bagi tujuan persekutuan ataupun agensi lain. Dan pengambilan tanah ini mesti dibuat
atas kepentingan ataupun untuk kepentingan awam dan juga mestilah melalui proses rasmi termasuk pampasan kepada pemilik tanah sendiri. Dan terakhir, kedudukan pihak berkuasa adalah pembahagian dan juga pensempadan negeri di bawah Seksyen 11, di mana PBN mempunyai kuasa untuk menyusun semula sempadan pentadbiran negeri, dan ia termasuk dalam membahagikan negeri kepada daerah, daerah kecil dan juga mukim, serta membuat pindaan sempadan bandar, pekan ataupun mukim bagi tujuan tadbir urus yang lebih efisien dan juga lebih efektif. Dan kesimpulannya adalah PBN ataupun pihak berkuasa negeri memegang kuasa penting dalam pengurusan tanah dan juga urus selia tanah di peringkat negeri. Oleh itu, kecekapan dan ketegasan pihak berkuasa negeri dalam memastikan penggunaan tanah ini perlulah ditekankan supaya pembangunan tanah berjalan dengan lancar dan juga sentiasa menjadikan kepentingan awam itu sebagai keutamaan. Seterusnya adalah pengertian tanah. Maksud tanah menurut undang-undang adalah berbeza dari maksud tanah yang biasa difahami. Seksyen 5 Kanun Tanah Negara mentakrifkan perkataan tanah sebagai A. Permukaan bumi dan semua benda yang membentuk muka bumi itu. Yang kedua ialah tanah di bawah permukaan bumi dan semua benda yang terkandung di dalamnya. C. Semua tumbuhan dan hasil semula jadi sama ada di atas atau di bawah permukaan bumi. Seterusnya adalah semua benda yang melekat atau terikat atau juga terpasang secara tetap sama ada di atas atau di permukaan bumi. Dan yang terakhir adalah tanah yang diliputi air. Berdasarkan takrifan tadi tersebut, Undang-Undang Tanah Malaysia menerima pakai prinsip Inggeris quid plantata solus cedit. Prinsip ini bermaksud setiap apa yang melekat pada tanah dikira sebagai tanah. Beberapa keputusan mahkamah menunjukkan bahawa prinsip undang-undang Inggeris ini diterima pakai di dalam menentukan maksud tanah itu sendiri, khususnya apabila melibatkan pertikaian berkaitan tafsiran lekapan dan kettle. Dalam bentuk penggunaan tanah terdapat juga aspek lekapan dan kettle. Lekapan adalah sesuatu yang melekat atau terpasang secara kekal pada tanah atau lekapan lain sehingga ia dianggap sebagai sebahagian daripada tanah. Sebagai contoh, bangunan batu yang didirikan di atas sebidang tanah dan ia termasuk di dalam takrif tanah. Bagi kettle pula, kettle merupakan sesuatu yang diletakkan pada tanah atau pada lekapan tetapi ia tidak dianggap sebagai sebahagian daripada tanah. Sebagai contoh, almari pakaian yang diletakkan di atas lantai biasanya dianggap sebagai kettle dan ia tidak termasuk dalam takrif tanah. Penentuan sama ada sesuatu itu adalah lekapan atau kettle amat penting dalam undang-undang tanah kerana ia mempengaruhi beberapa perkara, seperti hak pembeli ke atas tanah yang dibeli. Jika sesuatu itu dianggap sebagai lekapan, maka penjual perlu menyerahkannya bersama-sama tanah yang dibeli. Selain itu, terdapat hak pemegang gadaian untuk melelongkan sesuatu yang dianggap sebagai lekapan bersama-sama dengan tanah apabila pengadai gagal membayar cukai. Jika terdapat pertikaian untuk menentukan sama ada sesuatu itu lekapan atau kettle, mahkamah akan terlebih dahulu melihat kepada kandungan perjanjian kedua-dua belah pihak. Contohnya, jika di dalam perjanjian jual beli rumah tercatat bahawa almari pakaian adalah sesuatu yang dimaksudkan ke dalam perkara yang dijual bersama-sama dengan tanah, maka almari itu dianggap sebagai lekapan dalam konteks perjanjian tersebut. Saya Siti Fatimah dan saya akan menerangkan dua ujian penting menurut Undang-Undang Inggeris yang diterima pakai oleh Mahkamah di Malaysia untuk menentukan sama ada sesuatu benda merupakan lekapan atau chattel apabila ia tidak dinyatakan dalam kontrak. Dua ujian tersebut dikenali sebagai ujian tahap pelekatan dan ujian tujuan pelekatan. Menurut ujian tahap pelekatan, bila sesuatu benda itu terletak dengan sendirinya di atas tanah atau lantai bangunan, ia prima facie kekal sebagai chattel. Sebaliknya, jika suatu benda itu telah dilekatkan atau dipasang pada dinding atau lantai sesuatu bangunan, maka ia prima facie menjadi lekapan walaupun tahap pelekatan itu adalah sedikit.
Namun begitu, ujian ini tidak tamat kerana ia tertakluk kepada ujian kedua, iaitu ujian tujuan pelekatan. Ujian tujuan pelekatan boleh dilihat dari dua sudut. Berdasarkan sudut pertama, jika sesuatu itu dilekatkan dengan tujuan untuk menjadikannya kekal, maka ia adalah lekapan. Tapi jika ia dilekatkan bukan untuk menjadikannya kekal, maka ia dianggap sebagai chattel. Untuk tujuan ini, mahkamah terpaksa melihat kepada perkara yang zahir, contohnya kadar kekuatan sesuatu itu dilekatkan atau alat yang digunakan untuk melekatkannya. Oleh itu, jika berlaku kerosakan pada benda yang dirosakkan apabila ditanggalkan dari dinding, lantai atau tanah, maka ia perlu dianggap sebagai lekapan. Bagi sudut kedua pula, jika sesuatu itu dilekatkan untuk meningkatkan tahap penggunaan atau untuk menaikkan nilai tanah secara keseluruhan, maka ia dianggap sebagai lekapan. Sebaliknya, jika ia dilekatkan semata-mata untuk menyempurnakan kegunaan atau memudahkan seseorang menikmati chattel itu sendiri, maka ia dianggap sebagai chattel. Seterusnya, mari kita lihat beberapa kes sebenar yang telah diputuskan oleh mahkamah berkaitan dengan penentuan lekapan dan chattel. Jadi, pertama sekali, kes syarikat Shell lawan Commissioner of Federal Capital. Dalam kes ini, tangki minyak petrol Shell telah ditanam 2 kaki bawah tanah dan ditutup dengan simen. Jadi, mahkamah telah mencapai keputusan bahawa tangki minyak tersebut dibina dengan tujuan untuk bertetap bawah tanah, maka haruslah dianggap sebagai lekapan. Bagi kes yang kedua dan ketiga, walaupun kedua-dua tangki minyak kelapa sawit dan jentera dipasang di atas permukaan bumi, namun kedua-duanya dipacak ke dalam tanah menggunakan bot dan juga tiang. Maka mahkamah juga telah mencapai keputusan bahawa tangki minyak kelapa sawit itu dan jentera kilang haruslah dianggap sebagai lekapan. Selain daripada itu, barang-barang yang boleh ditemui dalam kehidupan seharian kita seperti tempat duduk panggung wayang, tempat duduk yang dibuat daripada batu atau tembikar di dalam taman serta perhiasan taman yang bertetap dan kandang haiwan dan lain-lain juga dianggap sebagai lekapan. Chattel pula bersifat boleh dialih. Antara contohnya adalah seperti langsir yang dilekatkan pada dinding semata-mata untuk pameran atau ketulan batu yang dilonggarkan di pekarangan rumah dan juga gambar yang disangkut pada dinding yang boleh dicabut. Satu perkara yang dapat mempengaruhi penentuan lekapan atau chattel adalah apabila sesuatu lekapan pada adatnya atau kebiasaannya boleh dialih-alihkan, ia tidak lagi dianggap sebagai lekapan dan di sebaliknya dianggap sebagai chattel. Terdapatnya satu kes iaitu kes Kia binti Hanafiah lawan Som binti Hanafiah di mana rumah dan tanah kedua-duanya milik orang yang berbeza. Jadi ceritanya Datuk responden kes ini telah mendirikan sebuah rumah papan, rumah seperti dalam gambar ini, atas bidang tanah dan memberikan rumah tersebut kepada responden selepas dia meninggal dunia. Namun selepas kematiannya, penghuni tanah tersebut tidak mahu menyerahkan rumah tersebut kepada responden. Jadi akhirnya mahkamah telah memutuskan bahawa rumah itu kepunyaan responden kerana ia boleh dialih-alihkan. Maka ia bukan sebuah lekapan dan di sebaliknya sebuah chattel. Seterusnya, dari segi perpindahan hak, lekapan tidak boleh ditanggalkan apabila berlakunya perpindahan hak kerana ia dianggap sebagai sebahagian daripada nilai tanah tersebut. Sebagai contoh, penjual tanah tidak boleh menanggalkan lekapan pada tanah tersebut sebelum menjualkan tanah tersebut kecuali kalau kedua-dua pihak bersetuju. Dari segi urusan sewa pula, penyewa boleh menanggalkan lekapan yang dilekatkan ketika tanah itu disewa dengan beberapa syarat. Syarat pertama adalah penanggalan tersebut tidak menyebabkan kerosakan besar kepada tanah atau bangunan yang disewa. Syarat kedua adalah penanggalan haruslah dibuat sebelum tamatnya tempoh sewa. Seterusnya adalah tahap pemilikan dan penikmatan tanah. Okey, sebelum tu kita kena tahu apa maksud pemilikan tanah. Okey. Pemilikan tanah ni ia meliputi hak-hak dan kepentingan pengguna tanah, penerima pajakan tanah rizab ataupun pemegang lesen untuk menduduki tanah kerajaan. Okey.
pemilik ataupun seseorang yang memiliki tanah ni juga dia dianggap sebagai pemilik tanah dan mempunyai hak penggunaan dan perkhidmatan tanah mengikut Kanun Tanah Negara iaitu Seksyen 44 dan Seksyen 45. Okey, seterusnya adalah dua seksyen daripada Kanun Tanah Negara iaitu Seksyen 44 dan Seksyen 45. Okey, untuk Seksyen 44 ada 3 hak pemilik tanah. Okey, yang pertama, hak menggunakan dan menikmati tanah secara eksklusif. Maknanya, seluas mana ruang udara ataupun seluas mana tanah tersebut, ia adalah milik pemilik tanah. Okey, kemudian pemilik tanah, dia dapat memiliki dan menikmati tanah tersebut dalam keadaan tanah itu mendapat sokongan daripada tanah-tanah yang berhampiran dalam keadaan asal dan hak semula jadi lain macam rumput. Okey. Seterusnya hak keluar masuk ke tanah itu dari tempat awam seperti jalan dan sungai. Okey, untuk Seksyen 45, pemilik tanah dia ada hak mengeluar, memindahkan ataupun menggunakan bahan-bahan batu batan dan menebang pokok. Okey, yang kedua, mengambil ataupun membinasakan hasil hutan dengan syarat hak tersebut digunakan di dalam kawasan tanah yang dimilikinya sahaja. Maknanya dia tak boleh nak bina apa-apa, tak boleh nak tebang dekat tanah orang lain. Tanah dia sahaja. Hak menggunakan ruang udara. Yang pertama, hak pemilikan ruang udara dan bawah tanah oleh pemilik tanah adalah tidak mutlak. Ia hanya terpakai setakat yang perlu dan munasabah mengikut Seksyen 44(a) Kanun Tanah Negara KTN. Yang kedua, walaupun secara prinsip pemilik tanah mempunyai hak terhadap ruang udara di atasnya, hak ini tidak membenarkan sebarang tuntutan terhadap kapal terbang atau helikopter yang melalui ruang udara tersebut, selagi ia berada pada ketinggian munasabah dan mengikut Undang-Undang Penerbangan Seksyen 19-1 dan Akta Penerbangan Awam 1969. Hak menggunakan ruang udara. Nombor 3. Tujuan peruntukan ini adalah untuk mengimbangi kepentingan individu dan kepentingan awam, terutamanya berkaitan penggunaan ruang udara untuk tujuan pengangkutan dan keselamatan negara. Dalam kes Lacolle v. The Queen 1954, Mahkamah menolak tuntutan ganti rugi kerana pemilik tanah gagal membuktikan kehilangan hak akibat pembinaan laluan udara. Yang keempat, dalam kes Switzerland v. Curtis Airport Corporation 1932, Mahkamah memutuskan bahawa penerbangan di ruang udara tidak dianggap sebagai pencerobohan kecuali jika ia mengganggu penikmatan hak pemilik tanah. Gangguan ini perlu dibuktikan untuk mendapatkan remedi yang hanya boleh dibuat atas asas kacau ganggu, bukan pencerobohan. Sekarang saya akan membentangkan bab hak sokongan tanah. Hak ini merujuk kepada hak seorang pemilik tanah untuk mendapatkan sokongan tanah secara berterusan daripada tanah-tanah bersebelahan. Dan ia bertujuan untuk memastikan dan juga menjamin bahawa tanah seseorang akan kekal dan tidak terhakis disebabkan aktiviti yang dilakukan oleh pihak yang lain di tanah bersebelahan. Namun itu, hak ini hanya terpakai jika tanah tersebut masih dalam keadaan asal atau dalam keadaan semula jadi. Dan jika seorang pemilik tanah telah mengubah suai tanah sendiri dengan cara yang mempengaruhi struktur dan kestabilan tanahnya, dia tidak layak untuk menuntut sokongan dari tanah berjiran. Dan hal ini kerana risiko kehilangan sokongan itu mungkin timbul disebabkan oleh tindakan diri sendiri dan bukan daripada aktiviti pihak yang lain. Sekarang saya akan membincangkan beberapa kes yang berkaitan dengan hak sokongan tanah. Kes yang pertama ialah kes Madam Cha Siam lawan Chok Choi Kong Kongsi pada tahun 1939. Apa yang berlaku ialah plaintiff iaitu Madam Cha Siam menduduki kawasan bekas lompong dan dia mengubah kegunaan tanah itu kepada kolam ternakan ikan. Dan bagi defendant iaitu Chok Choi Kong Kongsi, dia menjalankan aktiviti pelombongan
yang hampir dengan tanah plaintiff dan ia mengakibatkan kolam ikan plaintiff runtuh dan dia mengalami kerugian yang amat besar. Jadi, plaintiff membuat tuntutan ganti rugi dan mendakwa bahawa aktiviti melombong oleh defendant menyebabkan kehilangan hak sokongan tanah dia. Tetapi mahkamah menolak tuntutan plaintiff kerana tanahnya tidak lagi berada dalam keadaan semula jadi kerana dia sendiri mengubah struktur tanahnya dengan menjadikan tanah itu sebagai kolam ikan. Dan selain itu, hak ini memerlukan bukti jelas bahawa kehilangan sokongan berlaku akibat tindakan oleh pihak tertentu dan mereka tidak boleh mengambil tindakan terhadap pemilik baru jika punca kehilangan sokongan berlaku sebelum dia memiliki tanah tersebut. Dan kes yang kedua ialah kes Kwan Soon Tin Mining lawan dengan Ampang Estate pada tahun 1973. Dan responden merupakan satu pemilik sebidang tanah dan perayu merupakan sebuah syarikat pelombongan. Dan tanah lombong tersebut telah beroperasi sebelum tahun 1966, iaitu jauh sebelum perayu ini mengambil alih. Dan sebahagian daripada tanah responden runtuh diakibatkan hujan lebat. Namun responden mendakwa bahawa aktiviti melombong oleh perayu menyebabkan tanah responden runtuh. Jadi, mahkamah memutuskan bahawa perayu tidak bersalah dan tidak bertanggungjawab atas keruntuhan tanah responden. Hal ini kerana terdapat bukti yang menunjukkan bahawa keruntuhan tanah itu disebabkan oleh kolam lombong yang digali oleh pihak lain yang sebelum ini. Dan seterusnya ialah kes Wong Seng Lee dan Ors lawan dengan Ting Sik Lei pada tahun 1997. Mahkamah memutuskan bahawa hak sokongan tanah adalah sebahagian daripada hak milik itu sendiri. Dan hal ini bermaksud apabila seorang memiliki tanah, dia juga akan memiliki hak sokongan tanah. Dan hak ini juga tidak perlu diwujudkan melalui apa-apa kontrak atau easement. Seterusnya ialah istilah berkaitan. Istilah yang pertama ialah harta alih dan harta tak alih. Harta tak alih merupakan harta yang tidak boleh dialihkan dan melekat padanya seperti tanah dan rumah. Manakala harta alih merupakan harta selain daripada tanah seperti kereta, barang kemas dan wang. Istilah yang kedua ialah milikan dan pemunyaan. Pemunyaan ialah hak milik ke atas sesuatu seperti harta alih atau hartanah. Pemunyaan termasuk hak eksklusif untuk menggunakan sesuatu, hak untuk melupuskannya, hak untuk memilikinya, hak untuk memindahkannya selepas meninggal dunia. Seterusnya ialah milikan. Milikan merupakan sesuatu yang lebih rendah kepentingannya dari pemunyaan seperti penyewa tanah dan penerima pajakan. Istilah yang ketiga ialah hak milik dan kepentingan. Hak milik dibuktikan melalui dokumen daftaran hak milik dan dokumen keluaran hak milik. Kepentingannya adalah untuk menggambarkan sesuatu yang lebih rendah daripada pemunyaan. Menurut Kanun Tanah Negara, ia termasuklah penyewa dan pemegang gadaian. Istilah yang keempat ialah kepentingan berasaskan undang-undang dan ekuiti. Kepentingan berasaskan undang-undang wujud secara sah dan rasmi. Contohnya sewa berdaftar yang dibuat di bawah Kanun Tanah Negara. Kepentingan berasaskan ekuiti yang tidak berdaftar adalah lebih lemah. Contohnya gadaian tidak berdaftar. Istilah yang terakhir ialah pelupusan dan urus niaga. Pelupusan adalah pemberian hak-hak tertentu yang berkaitan dengan tanah sama ada secara kekal ataupun sementara oleh pihak berkuasa negeri kepada individu atau badan-badan. Urus niaga adalah urusan yang dilakukan ke atas tanah di antara individu dan badan-badan swasta atau awam. Baiklah, secara kesimpulan, sistem atau bentuk pemunyaan tanah di Malaysia adalah berasaskan kepada prinsip realisme di mana kuasa mutlak terhadap pemilikan tanah terletak pada pihak berkuasa negeri atau PBN. Dalam sistem ini, semua tanah dimiliki oleh PBN, manakala individu hanya memperoleh hak ke atas tanah tersebut melalui kelulusan daripada pihak berkuasa tersebut. Jadi seterusnya, konsep lekapan dan kata merupakan aspek yang penting dalam menentukan hak terhadap sesuatu objek di atas tanah. Hal ini bergantung kepada niat serta tahap pelekatan objek tersebut. Baiklah, hak-hak pemilik tanah pula merangkumi ruang udara, permukaan tanah, laluan keluar masuk serta sokongan daripada tanah jiran. Walau bagaimanapun,
Hak ini tertakluk kepada syarat-syarat tertentu dan boleh terbatal sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang atau perubahan struktur. Jadi, secara keseluruhannya, pemilikan tanah ini di Malaysia adalah bersifat berlesen, berlandaskan undang-undang dan tertakluk kepada kawalan pihak berkuasa negeri. Okey, terima kasih kepada kumpulan kedua ya, iaitu bentuk pemilikan tanah di Malaysia. Okey, kalau ada soalan boleh kemukakan. Ada nak tanya pada kumpulan kedua ini? Okey doktor, Assalamualaikum. Nombor matrik berapa? Saya dari kumpulan 5. So saya nak tanya, Berapa nombor matriknya? A197 297. Silakan. So saya nak tanya, kalau saya jumpa emas ke di atas tanah saya, adakah emas tu milik saya ataupun milik kerajaan? Dan soalan kedua, let's say saya ada buat jalan yang digunakan umum, digunakan awam, atas tanah saya, adakah saya berhak untuk menutup jalan tersebut? Itu je. Jelas ke doktor? Okey, kumpulan boleh respon pada dua soalan tersebut? Saya jawab lah. Silakan. Kalau mengikut undang-undang di Malaysia, semua hasil mineral termasuk emas adalah hak milik negeri berdasarkan Kanun Tanah Negara dan Enakmen Mineral Negeri. Contohnya kalau kita nak melombong ataupun nak mengambil emas, kita perlukan dapatkan lesen. Jadinya bagi saya lah, saya rasa kalau kita jumpa emas ni, kita kena bagi kat pihak berkuasa macam tu lah. Tapi itu secara sah lah. Sebenarnya mengikut peraturan kena bagikan pihak berkuasa, tapi mungkin sekarang ni kalau jumpa mungkin ada orang ambil kan macam tu kan. Soalan kedua? Ada dua soalan tu. Saya ada soalan doktor. Ya, nanti soalan kedua boleh jawab soalan kedua tu. Okay. Kalau buat jalan tadi tu. Apa tadi saya lupa soalannya. Boleh ulang balik tak? Okay, so soalan kedua, let's say lah saya buat jalan yang jalan tu dekat atas tanah milik saya. Tapi jalan tu boleh digunakan oleh orang awam. Adakah saya berhak untuk menutup jalan tersebut? Itu je. Jelas ke? Jelas. Secara logiknya lah kan, bagi saya lah, ni pendapat saya sendiri, kita agak sukar nak membuat jalan dekat tanah sendiri sebab selalunya tanah tanah yang hilang pula dah. Okay, kita terus soalan kedua tadi. Ada soalan yang kedua nak tanya ya? Saya ada jawapan sikit lah. Kalau kita nak buat jalan dekat tanah sendiri boleh dibenarkan sebab itu kan tanah kita sendiri kan. Tapi make sure pembinaan yang kita buat tu tidak menyebabkan beberapa masalah kepada masyarakat lah, seperti hakisan, banjir ataupun gangguan kepada tanah sekitar lah maksudnya. Okey, ada lagi soalan nak tanya yang kedua tadi? Saya ada satu soalan doktor. Apa nombor matriknya?
nombor matrik A197 177. Silakan. Sebenarnya soalan saya, apakah hak undang-undang yang dimiliki oleh seorang pemilik tanah jika sungai yang mengalir melalui tanah dia tu dicemarkan oleh pemilik tanah lain yang berada di bahagian lebih hulu sungai. Sebab sungai mengalir kan, ada apa hak undang-undang dia kalau sungai tu dicemarkan di bahagian hulu tapi mengalir ke bahagian dia. Itu saja soalan. Jelas ke? Okey. Kita tutup soalan ya. Masa sangat terhad ya. Okey, boleh respon kumpulan pembentang? Saya jawab sekiranya kalau kita ada tanah yang dekat sungai kan, kita boleh menggunakan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Maksudnya kita boleh buat aduan kepada Jabatan Alam Sekitar lah untuk mengenakan tindakan. Tapi kita kena make sure yang pencemaran tu kita tahu dari mana datang macam tu lah. Dan kita kena kumpul bukti-bukti lah. Selain tu kita juga boleh melaporkan kepada Jabatan Pengairan dan Saliran. Okey, terima kasih kepada pembentang dan juga dua soalan ya. Okey, soalan pertama emas ya. Kita betul lah juga jawab ya. Kita hanya memiliki tanah di permukaan ya, di permukaan. Emas, jika jumpa emas ya, betul lah ikut undang-undangnya kita tidak hak kita ya. Cuma penguatkuasaan dan kejujuran tuan-tuan nak report kepada kerajaan negeri. Saya rasa jarang ya, kecuali kalau jumpa emas yang banyak diperlukan kepada jentera sebagainya, itu memang pejabat tanah akan tahulah ya. Tapi kalau sekiranya jumpa sikit-sikit ya, mendulang sebagainya, maka mungkin dibuat senyap saja ya, kata kesan dan sebagainya. Tapi sebenarnya galian ini adalah milik negeri ya, ataupun anda kata jumpa harta karun dan sebagainya, lapor. Kalau tak lapor itu pejabat kerajaan pun tak tahu ya, mungkin janda jual senyap-senyap dan sebagainya. Itu kita kata ya, mana soal sejauh mana kita nak melaporkan kepada pihak berkuasa. Kalau sedikit mungkin senyap saja ya, tapi kalau pelombongan melibatkan jentera sebagainya, maka pejabat tanah akan tahu akhirnya. Maka galian atau petrol ke bukan milik tuan tanah ya. Okey. Yang kedua, buat jalan ya. Jalan. Nanti ada tajuk pembaktian, di hujung nanti ada pembaktian ya. Jadi kalau kita beli tanah, sudah ada jalan di tanah itu. Ya. Mana tuan tanah yang sebelum kita, memang jalan itu dia buka untuk orang lain sebab ada tanah yang terkunci namanya ya. Maka kalau begitu anda berhak menutup ya. Tetapi bagaimana dengan orang yang lain-lain itu ya? Melainkan kalau tanah kita bawa beli. Kita bawa beli, kita buat jalan, itu boleh ya. Tapi kalau tanah itu telah ada jalan yang sebelum kita beli, orang dah guna berpuluh tahun ya, maka di sana nanti ada pembentangan di hujung nanti, nama dia pembaktian. Kita secara sukarela, orang dah tahu dah, berketurunan orang lalu kat situ ya. Jadi kita akhirnya berhak menutup ya. Tetapi bagaimana dengan kita sebut kemudahan orang yang telah sedia maklum dan guna jalan itu ya. Biasa kita turunkan saja ya, biasa begitulah ya. Anda berhak dan kita kata akhirnya boleh disyorkan
begini tanah tu, kalau tanah tu di tengah jalan dia, jalan tu di tengah tanah kita, mungkin mengganggu. Biasanya dia akan buat pindaan, mengambil di sempadan. Sempadan tu tak lalu di tengah jalan ya. Jadi di sempadan ni kiri kanan akan bagi 5 kaki, jalan kampung 10 kaki ya. Maka itu biasa diteruskan ya. Dan kerajaan pihak utama boleh mereservekan tanah itu sebagai reserve jalan. Kalau tak ada kompromi ya. Maknanya kalau ada kompromi maka diterus secara damai lah ya. Soal pencemaran ni betul lah you kata ya. Kalau dulu sungai biasanya begini ya, jarang tanah personal memiliki sungai yang luas. Biasanya dia kata ada laluan air. Laluan air ya. Jadi kalau sungai luas ini memang di kiri kanan itu dia sebut sebagai reserve sungai. Jadi kalau jika ada pencemaran, anda kena pastilah daripada mana ya, apa kan sebagainya. Sebab air sentiasa mengalir ya. Jadi kalau kita nak lapor ni, datang pihak berkuasa dah tak ada dah sisa itu sebab dia mungkin dah habis dan sebagainya. Ya, memang kita boleh melapor. Pertama, kalau itu kita jumpalah kalau jauh sangat satu kerjaan kita nak cari sebagainya. Tapi kalau bersebelah menyebelah, kita boleh buat laporan lah supaya menjaga alam sekitar dan sebagainya. Okey. Jadi bentuk pemilihan tanah ya. Jadi tanah ini adalah kuasa negeri. Ya, saya sebut tadi kuasa negeri. Jika ada sebarang kita kata sebarang ketidakpatuhan kepada peruntukan, maka boleh kita laporkan. Ya. Jadi oleh masa sangat terhad, jadi sekira tajuk itu jadi bentang itu meliputi apa yang kita sebut sebagai lekapannya, charternya. Jadi kita kena tahu ya, kalau rumah kayu itu kita boleh alih-alih ada bikin katal ya. Kalau rumah teres ada strukturnya, mungkin dia dan sebagai tanah sebab dia dilengkap dengan tujuan melekat ya. Demikian juga kita kata urusan tangki-tangki minyak dan sebagainya, apa-apa yang dilekat dalam keadaan kekal, maka dia ada sebang daripada tanah ya. Jadi kalau kita nak jual tanah ya, kita ada wakaf ke kayu pindah kita angkat dulu ya. Bila kita dah jual, maka dia termasuk apa-apa yang ada di atas tanah tersebut ya. Yang menarik juga hak sokongan tanah ya. Betul, kalau hari ini kita kata kalau beli tanah tepi bukit ya, kita kena pastikan bahawa kalau dipotong itu mengikut kita sebagai kecerunan dia. Jadi berapa darjah supaya tak berlaku tanah runtuh sebagai yang boleh menjejaskan tanah sebelah dan sebagainya. Sebab itu disebut sebagai hak sokongan tanah ya. Nak buat kolam ikan ke, nak buat lombong ke apa ke ya, pastikan jiran sebelah tidak terganggu dia punya kehidupan atau sebut sebagai kualiti tanah yang telah dia sedia nikmati ya, nikmati. Kalau ada kita kata kita beli tanah bukit ke ya, ataupun tanah hutan ke ada bukit, tengok orang buat kuari ya, tolak tanah sebagainya. Jika kita tengok potongan tanah itu tak ikut spesifikasi dia, ya, kecerunan dia ya, kita boleh laporkan supaya kita nak elak daripada berlakunya kita sebut sebagai malapetaka kemalangan di kemudian hari. Jadi semua kita kata kepentingan pemilik tanah terjamin oleh dalam ketanah negara. Okey. Kita terus pada kumpulan ketiga, silakan, iaitu pelupusan tanah di Malaysia. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Zulkifli Muhammad selaku pensyarah bagi kursus LMCR 2432 Kemahiran Pengurusan Harta dan seterusnya rakan-rakan yang ada pada hari ini, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada hari ini kami dari kumpulan 3 akan berkongsi berkenaan satu bab daripada ibu, iaitu bab yang ketiga, bab pelupusan tanah di Malaysia. Jadi tanpa membuang masa, ini merupakan ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 ahli daripada pelbagai fakulti. Seterusnya, isi kandungan berkaitan bab ini bermula dengan kuasa pelupusan pihak berkuasa negeri dan kemudian ada 10 subtopik yang berakhir dengan bab perizaban dan permit. Jadi saya teruskan pembentangan ini kepada pembentangan seterusnya, insya-Allah. Baiklah, untuk yang pertama ialah kuasa pelupusan pihak berkuasa negeri (PBN). Pertama kita tengok dulu definisi pelupusan. Menurut Pejabat Pengarah Tanah dan Dana Tahang dan Institut Tanah dan Hukum Negara (INSTIN), pelupusan bermaksud apa-apa pelupusan tanah yang dibuat oleh pihak berkuasa negeri (PBN) dalam menjalankan kuasa-kuasa yang diberikan di bawah Seksyen 42 Kanun Tanah Negara iaitu KTN atau mana-mana dari kuasa-kuasa bersamaan yang diberi oleh mana-mana undang-undang tanah terdahulu. Sebelum KTN berkuat kuasa pada 1 Januari 1966 di Semenanjung Malaysia, kita menggunakan undang-undang tanah mengikut negeri masing-masing dan terdapat 36 lagi undang-undang tanah yang lain yang telah dimasukkan selepas KTN berkuat kuasa. Seterusnya, tafsiran tanah-tanah. Sebelum masuk pada akta-akta, kita kenali dulu apakah tanah-tanah yang ada. Pertama ialah tanah kerajaan. Tanah kerajaan adalah semua tanah dalam negeri itu termasuk dasar sungai, kawasan tepi pantai dan dasar laut yang berada dalam atau di sempadan perairan wilayah kecuali tanah rizab, tanah milik dan tanah rizab hutan. Kedua, tanah rizab. Tanah rizab adalah tanah yang dirizabkan iaitu disimpan khas untuk maksud awam menurut peruntukan Seksyen 62 Kanun Tanah Negara. Contohnya adalah kawasan lapang, padang permainan, kawasan hijau, beraya dan lain-lain. Ketiga adalah tanah lombong. Tanah lombong adalah tanah-tanah yang telah diberi pajakan melombong atau yang telah dikeluarkan sijil melombong oleh pihak berkuasa yang berkenaan. Keempat adalah tanah rizab hutan. Tanah rizab hutan adalah tanah rizab yang diwata di bawah Akta Perhutanan 1984. Dan kelima, tanah milik iaitu tanah yang mempunyai hak milik berdaftar. Terusnya, untuk bahagian pertama ni, PBN mempunyai kuasa penuh untuk melupus tanah. Menurut Seksyen 42, Seksyen 42 telah memperuntukkan bidang kuasa tertentu kepada kerajaan negeri seperti berikut, iaitu memberi milik tanah, merizabkan tanah kerajaan dan memberi pajakan tanah rizab, mengeluarkan lesen pendudukan sementara di atas tanah kerajaan, tanah rizab dan tanah lombong, mengeluarkan permit bagi pengeluaran bahan bantuan daripada mana-mana tanah selain hutan simpanan. Seterusnya, mengeluarkan permit penggunaan bawah udara di atas tanah kerajaan dan tanah simpanan. Walaupun PBN mempunyai beberapa bidang kuasa tertentu yang telah dikuat kuasa kepada mereka, namun PBN tetap tidak boleh melupuskan tanah sesuka hati kerana mereka perlu juga mematuhi undang-undang kerajaan persekutuan seperti Kanun Tanah Negara KTN yang amat perlu mengancap 47 dan Akta Perhutanan Negara 1984. Seterusnya ialah bukan semua pihak layak untuk menerima pelupusan. Dalam Seksyen 43, ia telah mengenalkan pihak-pihak yang berkelayakan menerima pelupusan iaitu orang dewasa yang telah mencapai umur, perbadanan yang mempunyai kuasa di bawah perlembagaan masing-masing untuk memegang hak milik tanah seperti syarikat, badan berkarya dan korporasi. Seterusnya adalah raja-raja, kerajaan, organisasi dan pihak yang berhak memiliki tanah di bawah Ordinan Keistimewaan Diplomatik dan Konsular 1997. Dan terakhir sekali adalah badan-badan yang diberikan kuasa secara nyata untuk memegang tanah di bawah mana-mana undang-undang bertulis. Walaupun pihak-pihak ini berkelayakan untuk menerima pelupusan,
Namun mereka tetap juga tidak boleh mencabut apa-apa logam atau galian kecuali melalui hak yang diberi oleh akta perlombongan dan akta-akta lain. Dan mereka juga tidak boleh membawa bahan batuan dan hasil hutan keluar dari simpanan tanah masing-masing melainkan melalui permit khas yang diletak di KTN. Mereka hanya bebas membawa bahan-bahan batuan dan hasil hutan itu dalam simpanan yang telah diberikan. Baik, itu sahaja. Okey, Assalamualaikum. Sekarang saya akan sambung untuk setinggan dan pencerobohan. Pertama, definisi. Setinggan bermaksud pendudukan tanah tanpa kebenaran sah dan pencerobohan pula bermaksud masuk atau menduduki tanah kerajaan atau rizab tanpa hak. Seterusnya ialah kuasa pelepasan oleh pihak berkuasa negeri PBN. Semua pemberi milikan tanah mestilah melalui PBN. Pendudukan tanpa kebenaran PBN adalah tidak sah dan menurut Seksyen 48 KTN melarang pendudukan haram walaupun bertahun-tahun. Seterusnya. Okey, terdapat undang-undang berkaitan pencerobohan. Menurut Seksyen 425 KTN Kanun Tanah Negeri, melarang aktiviti di atas tanah kerajaan tanpa izin seperti membina, menanam ataupun menggali dan lain-lain. Hukuman yang dikenakan adalah seperti denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga setahun. Terdapat beberapa kes berkaitan. Yang pertama, Sidik dan 461 melawan Kerajaan Negeri Perak pada tahun 1982. Apabila kes ini dibawa ke mahkamah, setinggan tiada hak undang-undang ataupun ekuiti. Dan menurut Seksyen 48, ia telah digunakan untuk menolak tuntutan mereka melarang pendudukan tanah secara haram. Seterusnya ialah Selayang Raya Development melawan penduduk kampung Selayang Bahagia pada tahun 2001. Penduduk mendakwa mendapat janji dari pemimpin. Apabila dibawa ke mahkamah, janji tersebut bukanlah dari pihak PBN, maka ianya tidak sah. Pemunya berdaftar menang di bawah Perintah 89 Peraturan Mahkamah Tinggi 1980. Dan seterusnya, Buhari Taib melawan Pengarah Tanah dan Galian PTG Selangor pada tahun 1991. Penduduk mendapat lesen pendudukan sementara dan harapan sah. Jadi apabila kes dibawa ke mahkamah, mereka bukanlah setinggan biasa dan rayuan diterima. Perintah 89 tidak terpakai kerana ada asas tuntutan. Seterusnya ialah Seksyen 46 dan 47 KTN. Menurut seksyen ini, apabila tamat tempoh pajakan, tanah dikembalikan kepada PBN dan bangunan atas tanah akan menjadi milik PBN tanpa pampasan. Terdapat isu dalam pemberi milikan tanah iaitu seperti kes Tan Chiu Tu melawan T King Kwai pada tahun 1997. Dua pemberi milikan adalah atas tanah yang sama namun salah satu adalah tidak sah. Jadi apabila kes ini dibawa ke mahkamah, mahkamah mengutamakan hak milik terdahulu yang sah. Kesimpulannya, pendudukan tanpa kelulusan PBN adalah tidak sah dan boleh dihukum. Pemilik berdaftar adalah mempunyai hak yang kukuh di atas undang-undang. Janji dari individu atau pemimpin bukan wakil PBN tidak menjamin hak milik dan terdapat pengecualian jika penduduk ada LPS atau kebenaran terdahulu. Sekian dari saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okay. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, seterusnya saya sambung berkaitan dengan pemberi milikan. Okey, jadi seperti mana yang telah dibahaskan tadi, pelepasan adalah tindakan pihak berkuasa negeri untuk melepaskan hak atau kepentingannya ke atas tanah kepada individu-individu yang layak. Okey, so maksudnya pemberi milikan memberi maksud pemberian tanah oleh pihak berkuasa negeri kepada individu-individu atau badan-badan. Okey, so hal yang tersebut telah dimaktubkan dalam bahagian 5 Kanun Tanah Negara bermula dari Seksyen 76 hingga Seksyen 92. Okey, seterusnya. Okey, kemudian kita lihat kepada pemberi milikan menurut Seksyen 76 Kanun Tanah Negara memperuntukkan bahawa pemberi milikan ini dibuat melalui dua bentuk. Okey, yang pertama pemberi milikan bertempoh, iaitu yang mana pemberi milikan bertempoh ini tidaklah melebihi dari tempoh 99 tahun. Okey, jadi bentuk pemberi milikan ini dinamakan sebagai pemegangan pajakan atau pemegangan sementara. Okey, kemudian yang kedua pemberi milikan selamanya yang mana dikenali sebagai pemegangan kekal atau bebas. So dia ada tiga keadaan yang membolehkan PBN memberikan pemegangan kekal kepada individu yang layak. Okey, yang pertama jika kerajaan persekutuan memerlukan tanah tersebut. Okey, yang kedua apabila PBN berpuas hati bahawa tanah yang akan diberikan itu digunakan untuk tujuan awam.
Okey, dan yang ketiga, apabila PBN berpuas hati ada keadaan khas yang memerlukan pemberian tanah itu kepada individu tersebut. Okey, seterusnya. Okey, kemudian pemberi milikan pegangan sementara adalah bentuk yang biasa dibuat kepada individu atau perbadanan selepas pindaan kepada Kanun Tanah Negara bermula 25 Mac 1985. Okey, ini bermaksud sebelum pindaan kepada Kanun Tanah Negara bermula 25 Mac, Kerajaan biasanya memberikan tanah secara pegangan kekal atau bebas kepada individu yang layak. Kemudian bila pindaan ini telah dibuat, maka kerajaan untuk mengurangkan kos kerajaan untuk memberi pempasan kepada individu apabila tanah diambil semula oleh PBN. Jadi sebab itulah pindaan ini dibuat. Jadi menurut Seksyen 46 Kanun Tanah Negara memperuntukkan bahawa pemunya tanah perlu mengembalikan semula tanah kepada PBN apabila tamat tempoh pajakan. Okey. So, pemberi milikan hanya boleh dibuat ke atas tanah kerajaan sahaja. Okey, ini sahaja dari saya. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, untuk prosedur pemberi milikan adalah yang pertama, pemohon. Seterusnya adalah semakan daripada permohonan, keputusan pihak berkuasa negeri, bayaran yang akan dikenakan, dan seterusnya adalah pengeluaran dan pendaftaran hak milik dan kategorian dan syarat tanah. Permohonan oleh pemohon ini adalah individu atau syarikat memohon kepada pihak berkuasa negeri untuk mendapatkan hak milik tanah. Borang permohonan rasmi ini perlu diisi dan disertakan dokumen sokongan seperti pilihan tanah dan tujuan penggunaan. Seterusnya adalah semakan dan penilaian permohonan. Pejabat tanah akan menyemak kelayakan serta tanah dan kesesuaian permohonan. Penilaian teknikal dan laporan dari jabatan berkaitan mungkin juga diperlukan. Seterusnya adalah keputusan pihak berkuasa negeri. Jika diluluskan, pemberi milikan akan dibuat secara rasmi dan pemohon akan menerima notis bayaran. Seterusnya adalah pengeluaran pendaftaran hak milik ini. Setelah bayaran dibuat, dokumen hak milik grant akan dikeluarkan dan didaftarkan atas nama pemilik baru. Dan akhir sekali adalah pengkategorian dan syarat tanah. Tanah ini akan diklasifikasi mengikut kategori penggunaan. Contohnya pertanian, pembangunan, industri dan lain-lain berdasarkan Seksyen 52 KTN. Hak milik ini tertakluk kepada syarat dan sekatan kepentingan yang ditentukan oleh PBN. Baiklah, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Ada daging mangga, ada jebakitan makanan, dan itu siri sama terbaik. Sebentar ya, ada masa pentas sedikit. Baiklah, untuk prosedur pertama, permohonan oleh pemohon, individu atau syarikat memohon kepada pihak berkuasa negeri PBN untuk mendapatkan hak milik tanah. Borang permohonan rasmi ini perlu diisi dan disertakan dokumen sokongan seperti pilihan tanah dan tujuan penggunaan. Yang kedua, semakan dan penilaian permohonan. Pejabat tanah ni akan menyemak kelayakan, status tanah dan kesesuaian permohonan. Penilaian teknikal dan laporan dari jabatan berkaitan mungkin juga diperlukan. Seterusnya adalah keputusan pihak berkuasa negeri. Jika diluluskan, pemberi milikan ini akan dibuat secara rasmi. Pemohon akan menerima notis bayaran. Seterusnya, bayaran yang dikenakan adalah premium sekali sahaja.
bayaran ukur dan kos berkaitan, penyediaan pendaftaran dokumen serta cukai tahunan tanah yang dibayar setiap tahun tanpa gagal. Seterusnya adalah pengeluaran dan pendaftaran hak milik. Setelah bayaran dibuat, dokumen hak milik geran akan dikeluarkan dan didaftarkan atas nama pemilik baru. Dan akhir sekali, pengkategorian dan syarat tanah. Tanah ni akan diklasifikasikan mengikut kategori penggunaan. Contohnya seperti pertanian, pembangunan, industri dan lain-lain berdasarkan Seksyen 52 KTN. Hak milik ni akan tertakluk kepada syarat dan sekatan kepentingan yang akan ditentukan oleh PBN. Baiklah, saya serahkan kepada seterusnya. Baik, jadi untuk dokumen hak milik, secara asasnya dokumen hak milik merujuk kepada dokumen yang membuktikan hak berdaftar pemunya tanah atau dalam terma bahasa Inggerisnya adalah legal rights seorang pemunya tanah. Dalam dokumen hak milik, ia mengandungi maklumat penting berkaitan dengan tanah seperti grant atau pajakan di peringkat negeri ataupun mukim, pelan tanah, keluasan, nombor lot dan lain-lain. Dan menurut Seksyen 92 yang dibaca bersama Seksyen 89 dan 340 Kanun Tanah Negara, dokumen hak milik bersifat muktamad dan tidak boleh disangkal atau indivisibility of title for the dokumen hak milik tu. Untuk ketidakboleh sangkalan, dokumen hak milik ini boleh rujuk pada kes Adona Property Sendirian Berhad dan Bonsem Bunyamin 2001, yang mana di dalam kes ini melibatkan Bonsem Bunyamin, seorang pemunya tanah, yang mana Adona Properties claim dalam kes ini Bonsem Bunyamin telah pun memindahkan hak milik tanah tersebut kepada Adona Property sendiri. Tapi Madam Bunsen dalam kes ini kata dia tak pernah pun setuju untuk pindahkan, dan tanda dia dalam dokumen hak milik tu telah pun ditipu, telah pun forge dalam erti kata lain. Tapi menurut Seksyen 92 yang dibaca bersama 89 dan 340 ni kata walaupun tanda tangan itu adalah tipu, tapi disebabkan Madam Bonsem Bunyamin ni ada dokumen hak milik dan ia adalah merupakan dokumen yang tidak boleh disangkal, maka mahkamah telah pun memutuskan bahawa tanah tu masih lagi menjadi milik Madam Bonsem Bunyamin atas faktor Madam Bonsem adalah bona fide purchaser dalam kes ini. Jadi seterusnya, jadi untuk bentuk-bentuk dokumen hak milik tanah menurut Seksyen 77 Subseksyen 1 dan 2, terdapat dua bentuk-bentuk dokumen hak milik tanah yang kita boleh ketahui, iaitu yang pertama, hak milik muktamad ataupun tetap dan hak milik sementara. Bagi hak milik muktamad ataupun tetap, dokumen ini hanya boleh diberikan selepas kawasan sebenar dan sempadan terperinci telah ditentukan dengan jelas. Dan hak milik muktamad ini pun boleh dibahagikan kepada dua, merujuk kepada Seksyen 77 Subseksyen 3, yang mana pertama, hak milik pejabat pendaftaran, yang mana ia dibuat melalui pejabat pengarah tanah dan gali dan dibuat untuk tanah bandar dan pekan, tanah desa melebihi 4 hektar dan bahagian pinggir atau dasar laut. Dan juga hak milik muktamad selain daripada itu adalah hak milik pejabat tanah, iaitu dibuat melalui pejabat tanah di peringkat daerah dan untuk mana-mana lot tanah desa yang tidak lebih daripada 4 hektar ataupun ia tertakluk kepada pihak berkuasa negeri dan peruntukan Seksyen 11 Tata Tanah 1960. Manakala untuk dokumen hak milik sementara, ia merujuk kepada pemberian hak milik yang belum muktamad dan biasanya selepas proses pengukuran atau pengesahan teknikal belum selesai. Pemilik sebenarnya telah dianugerahkan tanah tersebut dan akan diberikan geran hak milik tetap. Tapi bila semua proses selesai, baru dia boleh dapat title hak milik muktamad tu. So maksudnya dalam arti kata mudah, untuk mendapatkan pemilikan dalam satu tanah, kita akan dapat hak milik sementara dulu, baru kita boleh dapat hak milik muktamad. Macam tu. Seterusnya. Ini adalah contoh-contoh dokumen hak milik yang kita boleh je dapat melalui pihak berkuasa negeri ataupun dalam Kanun Tanah Negara sendiri, iaitu yang pertama geran, boleh rujuk borang 5B, di mana geran ini akan digunakan bagi tanah pegangan kekal di bawah hak milik pejabat pendaftaran. Pajakan negeri borang 5C adalah bagi tanah pegangan sementara di bawah hak milik pejabat pendaftaran. Geran mukim borang 5D
bagi tanah pegangan di bawah hak milik pejabat tanah. Kalau tadi pejabat pendaftaran, yang ini pejabat tanah. Dan pajakan mukim borang 5E, borang ini adalah untuk tanah pegangan sementara di bawah hak milik pejabat tanah juga. Seterusnya, saya serahkan pembentangan ini pada pembentang seterusnya. Terima kasih. Seterusnya adalah berkaitan dengan perjenisan tanah, syarat dan sekatan kepentingan. Perjenisan tanah boleh dilihat dalam dua bentuk, iaitu perjenisan lokasi tanah dan perjenisan kegunaan tanah. Seterusnya, bagi perjenisan lokasi tanah, S51 membahagikan tanah kepada dua, iaitu tanah yang melebihi ketinggian pinggir laut dan tanah tepi pantai dan dasar laut. Seksyen 76 memperuntukkan bahawa PBN tidak boleh membuat pelupusan tanah tepi pantai atau dasar laut untuk satu tempoh melebihi 99 tahun. Bagi tanah yang melebihi ketinggian pinggir laut, ia dipecahkan pula kepada tiga, iaitu tanah bandar, tanah pekan dan tanah desa. Seterusnya, adalah penentuan sepadan tanah bandar, pekan dan desa ini terletak di bawah bidang kuasa PBN. Seksyen 11 memperuntukkan bahawa PBN melalui pemberitahuan dalam warta boleh membahagikan negeri kepada daerah kecil dan mukim, serta boleh mengubah atau meminda sepadan daerah kecil, mukim, bandar dan pekan. Selain itu, bagi penjenisan penggunaan tanah dan peranan penjenisan tanah, Seksyen 52 mengkategorikan tanah kepada tiga, iaitu tanah pertanian, tanah bangunan dan tanah perindustrian. Penjenisan penggunaan tanah ini mempunyai beberapa peranan, antaranya untuk memudahkan perancangan pembangunan, penentuan cukai tanah, penentuan kadaran dan lain-lain. Peranan penjenisan penggunaan tanah yang terpenting adalah bagi memudahkan penentuan syarat tersirat. Itu sahaja dari saya. Yang seterusnya Yang seterusnya ialah syarat dan sekatan kepentingan tanah beri milik. Setiap tanah beri milik tertakluk kepada syarat dan sekatan kepentingan. Syarat ini adalah Setiap tanah beri milik tertakluk kepada syarat dan sekatan kepentingan. Syarat ini adalah perkara yang mengikat penggunaan tanah sama ada sebagai kewajipan ataupun larangan. Sekatan kepentingan contohnya termasuk larangan ke atas pemunya untuk melakukan pecah bahagian, pecah sepadan, penyatuan, pajakan, gadaian dan juga lain-lain urus niaga. Sekatan kepentingan ini dikuatkuasakan oleh pihak berkaitan atau pihak berkuasa negeri melalui prosedur tertentu seperti denda, arahan, remedi ataupun perlucuk hadkan. Syarat pula terbagi kepada dua, iaitu syarat nyata dan syarat tersirat. Syarat nyata ini adalah dinyatakan secara jelas dalam dokumen hak milik, instrumen urus niaga ataupun perjanjian. Tidak dinyatakan dalam dokumen, syarat tersirat pula tidak dinyatakan dalam dokumen tetapi tetap mengikat, boleh difahami melalui undang-undang ataupun kebiasaan. Contoh syarat tersirat termaksud pemunya tertakluk kepada hak PBN untuk memasuki tanah untuk tujuan tertentu. Pemunya bertanggungjawab menjaga tanda sempadan agar tidak musnah atau dialih. Bahagian 7 Kanun Tanah Negara menyenaraikan syarat tersirat seperti kategori penggunaan tanah. Contohnya Seksyen 115 memperuntukkan bahawa bagi tanah pertanian, hanya satu bangunan boleh didirikan untuk tujuan pertanian. Dari segi pelaksanaan, syarat terbahagi kepada tiga, iaitu syarat berterusan, iaitu seperti memastikan ada tanaman atas tanah pertanian. Yang kedua adalah syarat bertempoh, seperti memulakan penanaman dalam 12 bulan dari tarikh pemberi milikan. Yang ketiga adalah syarat kompleks, iaitu melibatkan lebih daripada satu tanggungjawab. Pemunya yang berdaftar berhak menikmati tanah tersebut selagi mematuhi syarat. Namun PBN berhak melucuk hak jika pemunya tidak mematuhi syarat atau tidak membayar cukai sewa tahunan. Itu saja daripada saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya adalah lesen pendudukan sementara LPS. Lesen pendudukan sementara LPS adalah satu lesen atau kebenaran untuk menduduki tanah dalam tempoh yang sementara. Ia bukan satu hak milik atau pajakan. Ia bersifat terhad dari segi masa, iaitu hanya sah dalam tahun ia dikeluarkan dan akan tamat pada 31 Disember pada setiap tahun, melainkan jika ia ditamatkan lebih awal oleh PBN. Ia juga terhad dari segi kenikmatan dan penggunaan tanah. Pemegang lesen tidak mempunyai hak untuk memindah milik, mewariskan secara pusaka atau menghadiahkan kepada pihak lain. PBN juga boleh menghadkan penggunaannya dengan mengenakan syarat-syarat nyata pada lesen tersebut. Seterusnya ialah peruntukan undang-undang Seksyen 65 sehingga Seksyen 69. Seksyen 65 memperuntukkan bahawa PBN boleh mengeluarkan LPS ke atas mana-mana tanah negeri, tanah lombong dan juga tanah rizab. Seksyen 66 pula memperuntukkan kuasa pentadbir tanah untuk mengeluarkan LPS. Lesen ini tidak boleh dikeluarkan bagi kawasan sungai. Seksyen 67 pula menetapkan tempoh, syarat dan bentuk LPS. Pentadbir tanah boleh memperbaharui LPS sebanyak 3 kali tanpa perlu melalui keizinan khas dari PBN. Pembaharuan seterusnya memerlukan kebenaran bertulis dari PBN. Seksyen 68 pula melarang pindah milik LPS. Lesen ini juga akan terhapus dengan kematian individu atau penggulungan syarikat pemegang lesen. Seksyen 68A membenarkan PBN mengenakan deposit ke atas pemegang LPS. Dan seksyen terakhir iaitu Seksyen 69, dia mewujudkan LPS berbeza untuk pengeluaran batuan dalam tempoh 5 tahun. PBN ni pihak berkuasa negeri, dia berkuasa meluluskan atau menamatkan LPS serta mengenakan syarat. S ni merujuk kepada seksyen dalam kanun tanah negara yang mengawal urusan tanah di Malaysia. Seterusnya adalah borang dan tujuan LPS. Lesen pendudukan sementara ini biasanya dikeluarkan melalui borang 4A. Borang ini menyenaraikan tujuan-tujuan LPS iaitu termasuklah penanaman, kediaman persendirian, pertunjukan awam, perniagaan atau sebagainya. Tujuan-tujuan ini boleh dihadkan oleh pentadbir tanah. Yang kedua, jadual borang ini pula menetapkan syarat lain iaitu tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain dari apa yang ditentukan, tidak boleh digunakan untuk menanam tanaman kekal atau membina bangunan kekal. Yang ketiga, LPS boleh dibatalkan dengan serta-merta tanpa pampasan jika pemegang melanggar syarat. Yang keempat, jika pembatalan dibuat tanpa pelanggaran syarat, PBN perlu membayar pampasan kepada pemegang lesen. Yang kelima, LPS khas pula dikeluarkan melalui borang 4B. LPS khas ini adalah untuk pengambilan, pengeluaran dan pemprosesan batuan di bawah Seksyen 69. Seterusnya, kuasa PBN. PBN mempunyai kuasa untuk memberikan lesen yang berasingan kepada 2 orang atau lebih bagi satu tanah untuk kegunaan yang berbeza. Seterusnya kita tengok dalam kes Muhammad lawan Muhyiddin pada tahun 1967. Latar belakang kes pada tahun 1956. Responden diberi lesen pendudukan sementara LPS untuk memetik buah kelapa dari pokok di atas bidang tanah. Apa isu yang timbul? Pihak berkuasa negeri memberikan LPS kepada perayu bagi tujuan menternak ayam di atas tanah yang sama. Tindakan perayu menebang sebahagian pokok kelapa yang berada di atas tanah tersebut. Tuntutan responden ni dituntut balik ganti rugi atas kehilangan sumber pendapatan akibat penebangan pokok kelapa. Jadi apa keputusan mahkamah? Mahkamah memutuskan LPS kepada perayu adalah sah kerana tujuannya berbeza dan responden hanya layak menuntut ganti rugi atas kehilangan pendapatan, bukan kehilangan pokok kerana pokok itu bukanlah miliknya. Seterusnya ialah hak pemegang LPS. Yang pertama, LPS hanya diberi kebenaran menduduki tanah. Walaupun LPS hanya memberikan kebenaran untuk pendudukinya, pemegangnya mempunyai hak penggunaan dan penikmatan tanah sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 44 dan Seksyen 45 Kanun Tanah Negara. Ini bermaksud pemegang LPS mempunyai hak untuk mendapat sokongan tanah, hak menggunakan ruang udara dan bawah tanah serta hak keluar masuk. Pemegang LPS juga boleh menikmati hak sampingan untuk mendapatkan hasil batuan dan hutan sebagaimana yang diperuntukkan di dalam Seksyen 45. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Seterusnya, hak menjual dan memindah milik LPS. Menurut Seksyen 68 KTN yang memperuntukkan bahawa LPS tidak boleh dipindah milik kepada orang lain. Ini dapat dilihat dalam kes Hee Cheng lawan Krishnan, yang mana dalam kes ini plaintiff telah menuntut remedi pelaksanaan spesifik, iaitu salah satu perintah mahkamah yang mengarahkan suatu pihak dalam kontrak untuk melaksanakan kewajipannya atau ganti rugi terhadap defendant akibat dari kemungkinan kontrak jual beli rumah di atas tanah LPS. Namun dalam kes ini, mahkamah memutuskan bahawa permohonan plaintiff telah ditolak kerana kontrak itu dianggap tidak sah. Ini menunjukkan bahawa sebarang transaksi jual beli tanah LPS adalah menyalahi undang-undang dan terbatal. Seterusnya, hak untuk membuat penyewaan. Ini berbeza dengan hak menjual dan memindah milik LPS, yang mana pemegang LPS boleh membuat sewaan premis atau bangunan di atas tanah LPS. Ini dapat dilihat juga dalam kes Govinda Raju lawan Krishnan, yang mana dalam kes ini responden enggan untuk membayar sewa bulanan dengan alasan penyewaan tidak sah dan perayu hanyalah pemegang LPS. Maka dalam kes ini mahkamah memutuskan penyewaan yang dilakukan oleh perayu adalah sah kerana apa yang dilakukan perayu adalah untuk membenarkan responden untuk menggunakan haknya di bawah LPS. Seterusnya, hak untuk mempusakai. Merujuk lagi kepada Seksyen 68 KTN yang memperuntukkan bahawa LPS tidak boleh diwarisi kepada orang lain. Ini bermakna sekiranya pemegang LPS mati, maka LPS juga akan tamat dan tidak boleh menyerahkan LPS kepada orang lain untuk menguruskannya. Sebagai contoh, sekiranya seorang bapa mempunyai tanah LPS dan bapa tersebut telah meninggal dunia, maka tanah LPS juga turut akan ditamatkan dan tidak boleh diwariskan kepada ahli-ahli waris atau ahli keluarga yang terdekat. Ini dapat dilihat dalam kes Papu lawan Veriah, yang mana dalam kes ini isteri si mati iaitu bekas pemegang LPS telah membuat permohonan di mahkamah untuk mendapatkan perintah memindah milik harta si mati kepadanya, iaitu sebuah rumah yang dibina di atas tanah LPS. Maka dalam kes ini mahkamah memutuskan permohonan isteri si mati telah ditolak kerana LPS hanyalah satu lesen untuk menduduki dalam tempoh sementara bagi pemegang LPS dan tidak lebih daripada itu. Maka lesen itu adalah untuk kegunaan sendiri dan ia akan mati bersama-sama dengan pemegangnya. Saya serahkan kepada pembetas seterusnya. Terima kasih. Baik, seterusnya adalah hak untuk bertindak ke atas penceroboh. Kita akan melihat kes mahkamah Zulaikha BV lawan Maidin, yang mana Zulaikha BV adalah sebagai plaintiff dan pemegang LPS yang sah, manakala Maidin pula adalah defendant. Dia mendiami tanah lebih awal sebelum LPS diberikan kepada Zulaikha BV. Jika kita lihat pada isu utama yang berlaku ialah Zulaikha ingin Maidin keluar, namun Maidin enggan keluar. Oleh itu, keputusan mahkamah menyatakan bahawa hak pemilikan sementara Zulaikha adalah diiktiraf, manakala Maidin pula dianggap sebagai penceroboh dan diarahkan untuk keluar. Seterusnya, pembaharuan lesen, kita lihat kepada kes Tebi lawan K. Maruta Mutu. Tebi sebagai plaintiff merupakan bekas pemegang LPS dan telah menduduki tanah selama 20 tahun. Manakala K. Maruta Mutu adalah defendant, TBN telah memberi hak ke atasnya terhadap tanah, pengurusan tanah tersebut. Maka jika kita lihat pada isu utama, kita dapati bahawa TB menganggapi bahawa ia mempunyai hak undang-undang atau hak equity ke atas tanah disebabkan tempoh lama pendudukannya. Namun, mahkamah berkata yang lain. Mahkamah menyatakan bahawa LPS tidak memberi hak milik yang kekal. PBN pula tidak mempunyai kewajipan untuk memperbaharui LPS setiap tahun. Tiada hak equity yang wujud meskipun sudah duduk bertahun-tahun di tanah tersebut. Maka tindakan BPN memberi tanah itu kepada orang lain adalah sah. Maka secara umumnya, prinsipnya adalah tertakluk kepada budi bicara PBN. Baik, seterusnya pencerobohan bekas pemegang lesen. Secara umum, LPS yang luput atau LPS yang luput dan tidak diperbaharui, maka menjadikan bekas pemegang sebagai penceroboh. Jika kita lihat pada kes mahkamah Public Prosecutor lawan Yaptai, yang mana Public Prosecutor atau pendakwa raya mewakili kerajaan atau PBN, manakala Yaptai pula adalah responden bekas pemegang LPS dan beliau enggan untuk mengosongkan tanah meskipun sudah diarahkan oleh kerajaan. Oleh itu, apabila kes ini dibawa kepada mahkamah,
Mahkamah menyatakan bahawa yaptai adalah penceroboh. Maka pihak berkuasa mesti memberikan notis munasabah sebelum pengusiran dan pemindahan barang dilakukan. Itu sahaja. Okey, baiklah, seterusnya adalah perizaban dan permit. Sebelum tu kita recap balik apa itu perizaban. Jadi rizab ni yang biasa kita dengar, dia adalah satu kawasan tanah yang disimpan ataupun dah direserve oleh kerajaan untuk tujuan tertentu. Antara lain yang biasa kita dengar rizab awam, tanah rizab khas dan tanah rizab Melayu lah. Contoh tanah rizab awam ni di antaranya ialah kita buat untuk bina masjid, hospital, sekolah dan kamp tentera. Okey, permit pula apa maksud dia? Permit ni adalah satu dokumen rasmi daripada pihak berkuasa untuk memberikan seseorang kebenaran ataupun hak untuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti kita nak berjual ataupun nak menjual sesuatu di tepi jalan, nak buka gerai kan. Jadi kita memerlukan permit untuk kita melakukan jual beli yang sah, perjualan yang sah. Okey, seterusnya okey, pelupusan tanah ni juga setelah kita dengar daripada awal tadi, dia juga berlaku apabila berlakunya pemberian pajakan tanah rizab, iaitu tanah yang disimpan kerajaan untuk kegunaan awam. PBN boleh beri pajakan maksimum hanya selama 21 tahun sahaja. Pajakan ni bahasa lain dia boleh juga disebut sebagai sewaan lah. Jadi maksimum dia hanyalah 21 tahun menurut Seksyen 63 Kanun Tanah Negara. Seterusnya, pelupusan juga boleh berlaku apabila berlaku pemberian permit pengambilan bahan batuan. Iaitu kerajaan ataupun pihak berkuasa memberi kebenaran untuk ambil bahan semula jadi seperti pasir, batu, tanah di tanah hak milik kerajaan. Tapi penggunaan permit ini hanyalah penggunaan sementara, bukannya milik selamanya lah, bukannya milik kekal. Ini adalah berdasarkan Seksyen 70 Kanun Tanah Negara. Contohnya apabila kita nak buat ataupun satu syarikat nak buat projek pembinaan dan perlukan pasir, maka mereka akan ambil daripada tanah atau pasir yang berada di tanah kerajaan lah. Seterusnya yang ketiga, ia juga boleh melalui pemberian penggunaan ruang udara. Penggunaan ruang yang dimaksudkan di sini adalah tidak menggunakan tanah secara langsung lah. Contohnya seperti bila sebuah syarikat tu dia nak memasang papan iklan ataupun nak membina jejantas. Jadi untuk penggunaan ruang udara ni perlukan permit untuk kita bina tu lah. Seperti yang kita nampak tepi jalan tu semua kita perlukan permit daripada pihak berkuasa. Okey. Itu ringkas saja untuk perizaban dan permit. Itu saja. Okay, jadi kita recap secara ringkas. Berkenaan bab pelupusan tanah ni, kita bincang tentang kuasa pelupusan pihak berkuasa negeri, sehingga dapat pencerobohan, pemberi milikan, proses pemberi milikan, dokumen hak milik, penjelasan tanah, syarat dan kesekatan kepentingan. Lepas tu kita ada bincang berkenaan lesen pendudukan sementara, hak menjual dan bidang milik, penyewaan pusakai, kemudian hak bertindak atas penceroboh, lepas tu hak pemborohan lesen dan pencerobohan dan bekas pemegang lesen. Dan yang terakhir, kita bincang tentang perizaban dan permit. Jadi tanpa membuang masa lagi, sebelum saya menutup tirai pembincangan kami pada hari ini, kami ingin mengambil kesempatan untuk memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan dan semestinya terdapat sebarang kekurangan dalam pembincangan ini. Namun besar harapan kami agar pendengar dapat mengambil manfaat daripada pembincangan kali ini, dan semoga perkongsian ini beri manfaat, dan terima kasih atas perhatian anda semua. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu daripada kami sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam, terima kasih kepada kumpulan ketiga, iaitu tentang pelupusan tanah. Ya, tajuk ini relevan lah ya dengan isu yang berbangkit semenjak 2 menjak ni ya. Okey, kita buka dulu pada soalan kalau ada. Kalau ada nak tanya silakan. Kita buka 2 soalan kalau ada. Kalau ada ya. Doktor. Ya, nombor metrik berapa?
A19991. Oh, banyak 9 ni. Okey, silakan. Ya. Soalan yang saya ingin tujukan kepada grup tadi adalah apakah syarat kelayakan untuk memohon tanah kerajaan dan apa beza antara pemberi milikan dan juga pajakan tanah? Itu soalan saya. Boleh ulang soalan? Okey, saya ada dua soalan. Soalan yang pertama adalah apakah syarat kelayakan untuk memohon tanah kerajaan dan kedua apa perbezaan antara pemberi milikan dan juga pajakan tanah? Betul. Saya jawab yang soalan pertama tadi. Okay. Jadi untuk syarat kelayakan untuk nak mohon tanah kerajaan, kalau rujuk pada Seksyen 76 Kanun Tanah Negara, syarat umum basically adalah merupakan seorang warga negara Malaysia, berumur 18 tahun dan ke atas dan merupakan pemas tautin tetap, dan adalah syarat-syarat lain yang dinyatakan dalam Seksyen 76. Dan juga antara jenis permohonan tanah yang boleh dimohon untuk tanah kerajaan adalah untuk tujuan pertanian, kediaman, industri perdagangan ataupun untuk tujuan kebajikan, pendidikan dan sebagainya. Itu je. Menjawab ke soalan? Menjawab soalan. Terima kasih Saudara Faris. Okey, ada lagi soalan? Yang kedua belum jawab tu ya. Kita buka satu lagi soalan kalau ada. Masih dah pukul 12 ya. Okey, kita tutup soalan ya. Yang kedua itu pajakan dan milikan ya. Milikan ni kita kira milik kekal lah ya. Ataupun pajakan 99 tahun ya. Itu dalam geran dia dicatat begitu ya. Maknanya sana ada juga pajakan ya. Kalau lombong diberi pajakan terus sementara sehingga setahun 2 tahun ke sebagainya. Begitu dia juga sebagai pajakan ya. Pajakan yang tidak yang terhad. Kalau kata tanah lombong, dia pajakan untuk hasil lombong sebagainya. Kalau tanah tong, mungkin untuk tanaman sayur sebagainya mungkin 2 tahun dan sebagainya. Memang dalam geran juga diberi pajakan, tapi 99 tahun. Pajakan ini dimilikan pajakan. Maknanya kita kata kita boleh buat rumah, kita boleh jual tanah itu ya, sebab ada geran. Tapi pajakan untuk keluar ke hasil hutan, betul batu-bata itu, lesen sementara itu dibuat sebagai kebenaran terhad ya. Tak boleh jual tanah itu ya, dan sebagainya. Okey, terima kasih kepada 3 kumpulan. Oleh kerana kita masa dah tamat dia. Kumpulan keempat, mereka ada ada aktiviti di fakulti. Untuk minggu hadapan ya, kita cuba limitkan masa perbincangan tak lebih 20 minit ya. Sebab kita ada 4 kumpulan. Minggu depan tajuk pada 19 minggu depan sebab cuti ya. 19 itu tajuk 4 hingga tajuk 7 ya. Kita ketamatkan 2 minggu untuk pembincangan ibu ya. Jadi untuk maklumat anda, bahagian ini perlu upload ke folio. Ibu buka folio itu ada pembincangan ibu ya. Di sana saya dah buka tikapnya untuk anda upload bahan pembincangan sebagai pembuktian. Ya, pembuktian ya. Okey, masa dah tamat dia. Sebelum saya nak tutup ya, ada apa-apa soalan? Nak dikemukakan?
Doktor, untuk submit Ya. tu hanya wakil seorang saja Satu ataupun saja, semua? satu perkumpulan, satu saja. Okey, Maksudnya baik. nanti Terima situ kasih, ada Doktor. tujuh saja ya. Yang penting sila pastikan semua nama ahli ada dan telah disusun ikut turutan nombor metrik. Ya. Itu saja. Okey, lagi soalan? Okey, jika tak ada itu saja. Terima kasih. Kita jumpa minggu berikutnya. Kerana 12 kita bercuti, kita jumpa pada 19 untuk 4 kumpulan yang berbaki. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Doktor. Sama. Thank you.